Okey ke tak okey? Aku ni bukanlah orang yang bawa skuter kan. Aku jarang bawa skuter. Pintar dia dia mesti pergi ni macam ada ratai ni. Alamak. Run. Nampak lah shoot. Kita lain corner lagi sekali. Assalamualaikum geng, and welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, so kita bersama lagi dengan Moda Sporter S250 guys. Sebuah skuter yang aku boleh kategorikan sebagai sport skuter lah. Dia bukan maxi sebab dia nak kata santai, taklah santai sangat tapi aku suka lah dia punya power tu. Mantap. Okay, so untuk video kali ni aku nak borak pasal 5 perkara yang aku suka dengan Moda Sporter S ni. So untuk video kali ni aku nak share aku punya pendapat, pengalaman aku sepanjang aku dah pakai seminggu ni. Okey ke tak okey? Aku ni bukanlah orang yang bawa skuter kan. Aku jarang bawa skuter. So aku bolehlah share pengalaman aku sebagai kata newbie lah kan. Newbie untuk skuter ni. Okey ke tak okey kan. Pengalaman aku selama seminggu ngam apa yang aku suka. 5 perkara lah yang aku akan share yang aku suka tentang Moda Sporter S ni. Stay tune sampai hujung video guys. Alright, so perkara pertama yang aku suka pasal skuter Moda Sporter S ni tentulah dia punya power lah. Dia punya power dan torque memang mantap lah. Dengan 24.8 horsepower, aku punya sofa aku memang puas hati lah. Nak memotong lori memang senang. Power dia dah minta mesti dapat punya. Nampak? Pintar dia dia mesti pergi ni. Nampak dia punya power. Mantap weh. Alright, so untuk yang bertanyakan top speed dia cut off 150 macam tu lah. Tapi kalau turun bukit dapat 155, 154 macam tu lah. Cuma yang tak bestnya dia agak goyang sikit lah. Handle dia tak vibrate, tapi dia goyang sikit lah. Kalau boleh set up sikit suspension depan dengan belakang ni dia sama, untuk berat rider tu aku rasa dah cun lah. And sebab kalau kita tengok jenama lain punya skuter 270cc pun dia kena tukar aftermarket juga baru sedap. Tapi untuk power dan torque memang aku puji lah. Daripada Moda ni memang tak tahulah cakap kan, memang sedap lah. Tarik pergi memang best. Dia nampak macam slow tapi sebenarnya dia laju kat geng. Nampak? Tak tahu dah 120. Mantap. Ada juga yang tanya aku, bang, best cruising speed berapa kalau skuter Moda ni kan. So sepanjang seminggu aku pakai ni, best cruising speed dia adalah pada 12, 13. Kalau dia dah naik 14 tu, dia bukan tak best, dia handling dia lah, dia ada kurang sikit lah. Macam aku cakap, kalau set up suspension, InsyaAllah hampa akan dapat dia punya best. Sebab dekat Facebook pun, dekat group aku tengok ada dah yang dah pasang damper. Lepas tu ada yang dah pasang, ada yang dah tukar handlebar and so on. So aku rasa macam benda tu small matter lah kan. Dia punya isu taklah besar mana pun. Kalau kata dah minat, kena dengan bajet, angkat saja. Corner sikit. Mantap tu. Ni ada macam ada ratai ni. Alamak. Run. Nampak lah shoot. Tak perasan. Bagi dah dulu. Okey, jom. Tak ada lah. Sibuk aje. Kacau aje nak vlog. Ayah, layan kau dulu. Tambah layan kau dulu lah yang penting.
Mantap coy. Mantap coy. Okay, so point yang kedua, macam tadi lah, yang aku buat tadi tu, corner. Dari segi handling lah. So handling ni of course lah dekat bahagian depan lah. Okay, so untuk handling motosikal ni aku memang best. Maksud aku dari segi corner lah. Cuma dia ada cuma dia. Okay, bila kata 140 ke atas, handling dia dah jadi kurang best. Dia top speed dia memang 15 lebih lah. Tapi bila dah sampai tumpak ke atas tu, dia agak kurang sikit lah. Jadi kena buat something lah untuk dari segi suspension depan, set up sikit, InsyaAllah dapat the best feel riding lah. So far aku puas hati lah. Aku dah naik genting 2 kali, naik turun genting. Lepas tu aku dah layan karak sampai ke Lemang Toki. Video sebelum ni, aku share video sebelum ni kan. So kalau dah tengok, kalau tak tengok lagi, hampa pergi tengok dulu. Okay, so far aku sangat puas hati lah. Corner high speed dia kalau 1.4 tu macam ok lagi lah. Tapi kalau dah start 1.4 ke atas, dia agak goyang sikit. Dia tak vibrate. Handle dia memang, aku jujur lah, handle dia memang dia tak vibrate. Dia tak rasa kebas dekat tangan. Sebab ada setengah motor bila handle vibrate, agak rasa macam kebas tau dekat tangan. Tapi untuk muda ni, dia tak vibrate, cuma dia akan goyang sikit lah. Ya, daripada power, tarik pergi. Wah, tengah rapat pergi tu. Wah, tu 3 relax So cruising yang tu 3 tu 2 selamba lah. Memang sedap lah. Poin yang ketiga, ini menarik juga sebenarnya. Dia ada banyak cantum-cantum lah. Cantum menjadi satu poin lah. Okay, iaitu daripada segi safety features yang ada pada motosikal ni. Okay, yang pertama adalah dari segi lampu lah. Okay, lampu depan dan belakang dia pakai lampu LED. So untuk lampu depan memang sangat terang. Waktu malam memang terang lah. Aku naik genting hari tu pun memang best lah. Tak ada yang orang kata apa, yang tak best tak ada. So far untuk genting, untuk ride malam memang sangat-sangat best lah. Lampu belakang pun kalau break pun nampak, kalau bagi signal pun memang sangat nampak, sangat luas, sangat terang. So bila lampu terang depan belakang ni, at least dia dapat awarekan kepada pengguna jalan raya yang lain supaya aware lah kita ada dekat atas jalan tu. Seterusnya adalah dari segi braking. Okay, untuk brake, safety features ni memang lengkap lah. Dia ada ABS depan belakang. Lepas tu depan dia ada double D 4-port lagi. So bagi aku memang satu safety features yang best lah. Dan dari segi braking pun memang aku tak nafikan lah. Benda ni memang best lah. So untuk brake memang aku no complain lah. Dia punya ABS function, time hujan pun function, time tak hujan pun memang function lah. Kalau nak on off ABS pun boleh. So bagi aku benda tu menarik lah. Dan yang seterusnya ialah dekat tongkat. So kalau kita turunkan tongkat tepi, enjin akan berhenti mati lah. Dan juga kalau kita nak start motor, tongkat tepi dia tak boleh, dia tak bagi. Sebab skuter ni dia tak ada gear. So bila kita start, selalunya kita akan press minyak kan. Takut nanti dah terpress minyak sambil tongkat tepi, press minyak nanti takut so nak tak nak kena duduk dulu atas motor, angkat tongkat, barulah boleh start. Lepas tu tangan at least tangan dah ready dekat brake lah. Itu je lah. Itu safety features lah yang ada pada motor ni. Terusnya yang ada pada motor ni adalah TPMS. Aku boleh katakan dia sebagai safety feature lah. Sebab kita boleh monitor dekat meter ni. Dia ada macam ada macam dia ada display dekat sini, kecil ya, dekat bawah ni. So dia akan display lah tayar angin tu kurang ke, lebih ke. So at least bila kita tengah mandu tu, at least kita nampak lah, oh tayar aku macam kurang, patutlah tak sedap bawa kan. So pergilah stesen minyak berdekatan untuk isi angin. Itu antara features safety yang menarik lah bagi aku, yang ditawarkan oleh Moda Sporter S. Apa kata anda? Sebab hangat dengan harga 17,800 dapat full features yang macam ni, aku rasa memang sangat berbaloi lah. Kita layan corner lagi sekali. Oh, macam ada minyak sikit. Tak berani mat. Okay, so point yang keempat 1, 2, 3, 4 dah. Okay, so untuk poin yang keempat, kita borak pasal tayar lah kan.
Handling bagus, cornering okey. So yang best, yang menambahkan lagi dia punya okey tu adalah dia punya tayar. So tayar dibekalkan oleh Moda ni adalah tayar daripada Timsun. Macam tu lah sebut dia. Okay, so untuk tayar Timsun skuter ni bagi aku cukup kan. Dah okey dah. Panas okey, hujan aku naik genting time hujan tu pun tak ada masalah, okey. Kata licin tu adalah sikit-sikit, tapi sangat minimal lah kan. Dia lebih kepada cuaca panas dia sedap lah. Tapi kalau cuaca hujan tetap kena berhati-hati, itu sahaja. Overall tayar dia aku puas hati. Itu pun salah satu safety feature juga, tapi aku asingkan lah point tu kan. Bagi yang nampak sikit. That's why apa yang aku suka pasal tayar dia ni, at least hampa beli dengan harga yang macam tu, dapat tayar yang puas hati, dah tak payah tukar tayar, betul tak? So point yang kelima. Ui, tingginya bumper ni. So untuk poin yang kelima, kita poin yang terakhir lah. Okay, 5 perkara. Sebenarnya banyak lah perkara yang aku suka pasal skuter ni, tapi aku shout out untuk 5 dulu. Sebab shout out untuk 5 sahaja, sebab itu macam orang kata apa, yang paling best lah untuk motor Moda Sporter S ni. Okay, so yang kelima adalah dia punya design. Untuk design dan juga karakter, aku boleh gabungkan sekali lah. Sebab karakter ni dia depend dekat design sebenarnya. So untuk design skuter Moda Sporter S ni, dia tak terlalu besar dan taklah terlalu kecil. Untuk 250cc aku rasa one of the lightest. Ringan lah, ringan. Untuk design, dia punya design ni ringan lah, 186kg. Nak compare dengan Modernas Elegant 195kg. So aku rasa much way lighter lah. Dan juga dia punya design, kalau kita tengok ada tangan 2 color, iaitu satu color merah dan satu color grey. So untuk color merah ni dia agak menyelah sikit, dan buat masa sekarang stok untuk color merah memang kena tunggu lah berbulan-bulan. Tapi untuk color grey masih lagi orang kata ada stok. So tak payah tunggu, just masuk loan, beli cash, dapat terus jalan je. Aku tak tahu lah kenapa orang suka merah, sebab mungkin dia colour trademark kot. So bila colour trademark ni, orang nak lah benda tu, macam colour red lah. Tapi personally bagi aku suka colour grey. Sebab dia tak banyak corak, satu, senang nak tukar colour. Sebab aku ni jenis yang bosan dengan satu colour. So aku akan 2-3 tahun aku akan tukar colour lah, sama ada kita wrapping ataupun kita cat baru. So untuk colour design ni bagi aku subjektif lah benda tu. Orang tengok ada yang kata lawa, ada yang kata tak lawa, tapi depend lah. So far bila aku tengok dekat yang group yang dah modi, dia bercabut set mirror kan. Lepas tu dia tampal signal dekat bawah tu, dia bawa signal pergi bawah. Lepas tu apa lagi, no plate dia letak dekat, dia buang echo, dia letak no plate dekat bawah lampu. So aku macam weh, nice stroke lah. Setup dia ni kan, nampak garang. So bagi aku benda tu subjektif lah. Kalau kita ambil macam benda tu ni, kalau kita make up lawa juga kan. Kenapa aku sekalikan design dan juga karakter tu, maksudnya dia menentukan karakter tu lah. So untuk karakter motor ni, dia lebih kepada sport, daily. Untuk jalan jauh boleh, sebab power dia cukup, tangki minyak pun besar. Nak kata selesa pun taklah terlalu selesa. Kalau nak selesa lagi, seat kena tukar sikit, dan buang bungu belakang tu. Lepas tu tambah sikit span, baru selesa lah. Untuk yang nak buat daily 50km, pergi balik 100 kan, aku rasa dah sesuai lah motor ni. Dia taklah terlalu santai dan taklah terlalu attack sangat. Yang penting dia tak letih lah. Sebab tinggi aku 176, kaki aku panjang lah, tapi so far aku tak rasa lenguh pun. Dan aku rasa mungkin sebab preference aku bukannya jenis letak kaki ke depan tu terlalu lama lah. Dapat macam ni pun dah okey dah kan. Ada leg room sikit, macam ni pun dah boleh lah. Dah boleh kurangkan lah letih tu. Tapi sepanjang aku bawa ni tak letih lah geng. Memang aku selesa bawa. Okay, so aku rasa itu saja 5 perkara yang aku suka pasal Moda Sporter S ni. So far bagi aku untuk penggunaan daily memang sangat puas hati lah kan. Nak bawa anak pun senang, letak kat tengah kan, hantar anak sekolah and so on. So bagi aku okey lah. Lepas tu dengan ruang bawah ni yang agak besar juga, cuma dia tak muat helmet. Open face pun tak muat. Kalau kata open face tu kecil sikit mungkin muat lah. Tapi aku tak try lagi lah. Cuma aku try helmet aku WSL memang tak muat lah. Tapi nak letak barang-barang dekat bawah banyak, nak beli sayur, nak beli ikan, nak beli ayam,
memang tak ada masalahnya kan. Tak ada bakul pun tak apa. Ini ruang besar punya. Okay, so yeah, kita pun dah sampai dah. Aku end video sampai sini saja. Terima kasih kepada yang menonton, yang berminat dengan modal Sporter S ni. Teruskan ke dealer-dealer berhampiran dengan anda. InsyaAllah dia akan bantulah. Okay. So untuk modal Sporter S ni, kadang-kadang dia akan buat, dealer-dealer akan buat test ride lah, ataupun ada dealer yang dah ada test ride unit. So bagi aku siapa yang nak beli tu boleh try dulu lah, test kan. Ataupun ada member ke kan, test lah dulu. Test lah dulu kan. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu motor tu sesuai kita untuk kita. So tak nak kita kena test dulu. Macam tu lah. Okay. So yeah, kita jumpa di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, gang.